Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. 1.2 juta ringgit dibelanjakan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi membangunkan Dewan Terbuka Kampung Pulau, Masjid Tanah dan menaik taraf gelangan futsal di bawah program Kampung Angkat Madani. Ketua Setiausaha KPT Datuk Dr. Anis Ibrahim berkata, selain pembangunan fasiliti berkenaan, 5 program bimbingan komuniti turut dilaksanakan bawah program Kampung Angkat Madani yang dikendalikan Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. Cadangan Kementerian Pendidikan KPM untuk menyelaraskan pemakaian seragam sekolah dilihat dapat membantu mengurangkan beban ibu bapa golongan B40. Timbalan Pengerusi Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS Kebangsaan Zainul Abidin Ahmad berkata, pihaknya menyambut baik hasrat tersebut. Katanya prinsip asas pendidikan adalah kesaksamaan, kesederhanaan dan fokus kepada pembelajaran, bukannya perbezaan penampilan. Pembinaan Pusat Komuniti Paya Besar telah mencapai kemajuan sebanyak 94%. Projek berkenaan dijangka siap Februari depan. Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Syahar Abdullah berkata, pusat komuniti yang menelan belanja hampir 5 juta ringgit itu dibangunkan berteraskan 4 teras utama, iaitu teknologi kemanusiaan, inovasi dan kemampanan. Pusat komuniti yang dibangunkan di Gambang itu bukan sahaja memberikan manfaat kepada pelajar di kawasan Paya Besar, malah turut melibatkan institusi pendidikan tinggi yang terdapat di kawasan itu. Seorang lelaki dikhawatiri lemas lepas dipercayai terjatuh dari perahu ketika menangkap ikan di Muara Batang Oya, Mukah, Sarawak pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri JPBN Negeri berkata, maklumat awal daripada keluarga mangsa menyatakan lelaki berusia 28 tahun itu keluar seorang diri ke muara sungai untuk menangkap ikan sebelum dilaporkan hilang. Operasi pencarian giat dijalankan dengan kerjasama polis dan Angkatan Pertahanan Awam APM. 5 negara iaitu Bahrain, Colombia, Republik Demokratik Kongo, Latvia dan Liberia memulakan tugas rasmi sebagai ahli Majlis Tetap Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Satu upacara pemasangan bendera telah diadakan bagi menandakan permulaan tanggungjawab mereka. Duta Besar Kazakhstan ke PBB, Khairat Umarov, mengucapkan tahniah kepada 5 anggota baharu majlis itu dan mendoakan mereka diberikan ketabahan, perpaduan dalam matlamat serta kejayaan sepanjang penggal perkhidmatan mereka. Sekian berita disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.